billah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Astaghfirullah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi, sahabat-sahabiah kita. Kita doakan untuk kita, tempat kita, ahli keluarga dan juga Palestin terutama, dan muslimin muslimat, mukminin mukminat hidup atau sudah meninggal dunia, kebaikan ya Allah ya Tuhan kami. Dan sahabat kita nak kongsi Jumaat ya. Khutbah Jumaat ni sahabat ianya bukan sekadar khutbah yang menjadi syarat kepada sahnya solat Jumaat itu ataupun kepada sempurnanya solat Jumaat itu sahabat tetapi lebih daripada itu, kita bukan sekadar dengar, kita kena taat dan amal, itu yang nombor satu. Adakah ia mudah? Tidak seperti yang kita sangka kekadangnya sahabat ia perlukan doa kepada Allah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan juga usaha daripada kita, kena usaha juga ya, macam kita nak makan, kena usaha juga sahabat Dan satu lagi sahabat kita tengok ramai sahabat yang mana solat itu solat, tetapi ketika khutbah Jumaat ni perkara lama yang berulang-ulang yang masih ada, itu biasa dalam dunia sekarang ini selagi tak kiamat. Pergi solat Jumaat, borak tetap borak, lebih lagi sekarang ni canggih. Macam kita, kalau sekadar kau ambil video ataupun buka voice note untuk direkodkan khutbah Jumaat itu, tak apa, sebab kita tak ada buat aktiviti lain. Tetapi kamu berborak, kamu main game, kamu siap bermain telefon, laman sosial dan sebagainya, itu memang tidak boleh sahabat Sahabat, itu saja. Mudah-mudahan ada juga apa yang kita dapat hari ini Wallahu alam. Minta maaf silap dan salah. Assalamualaikum warahmatullahi